wajib pakai. Kedai showroom kereta. Ini antara paling wajib berguna lah. Kalau tak ada benda ni kelakar lah. Bukan kelakar. Maknanya kufur nikmat. Tu sebenarnya dah ada tapi tak pakai. Itulah orang kata kufur nikmat. Sebab kenapa kufur nikmat? Nikmat dia adalah, nikmat yang anda akan dapat adalah anda punya bisnes senang dikenali dengan senang dan cepat. Okay. Banyak orang dia tersilap, dia letak dekat dalam social media, bukan salah. Tapi social media, yes betul. Tapi kalau untuk carian, kalau kita lihat dia, baru-baru ni lah tak silap saya share baru ni, saya rasa terkini daripada Neil Patel. Dia dia sharing yang boleh kata dia buat satu analisis lah 2026 ke. Nanti jap. Saya tengok baru-baru ni saya baru share je hari tadi, saya ternampak daripada Neil Patel. Neil Patel ni siapa? Dia ni kira legend lah dalam bidang internet ni. Dia buat research, dia ada agency, marketing agency, dia ada cerapan data. Dia tahulah, dia buat kajian lah mana yang muktahir lah. Tengok. Orang cari sekarang paling ramai adalah YouTube. So that's why kalau boleh kemunculan anda mesti adalah YouTube. Yang kedua Reddit. Reddit ni apa benda? Reddit ni tempat orang manusia yang bertanya-tanya. Tu dia macam tempat tu quite unik lah. Kira kalau orang selalu ada masalah je, dia terus tanya kat situ. Dia punya macam boleh try kalau anda nak cuba. Ketiga barulah Facebook dan Instagram dan TikTok dan X lah. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.